Seingat saya kan, baru satu dua kali je saya pernah ke Melaka. Tu pun dalam tahun 2006. Orang Melaka ni, bahasa mereka ni ada sedikit keunikan dia tau. R jadi U, macam besar jadi besar, pagar jadi pagau, belajar jadi belajar. Lepas tu pula, Melaka ni terkenal dengan baba dan nyonya. Yang mana kalau ikut sejarah kan, masa zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, pedagang Cina berkahwin dengan wanita Melayu. Korang boleh tengok sendirilah sejarah dia. Sebab tu masakan Melaka ni banyak berunsurkan masakan nyonya. Orang kata kalau nak pergi Melaka ni, jangan balik sebelum try 5 makanan ni yang famous kat Melaka. Pertama, asam pedas Melaka. Yang ni memang antara makanan yang wajib cubalah. Kuah dia pedas, masam pekat. Makan dengan nasi panas, memang boleh bertambah-tambah nasi tu. Kedua, laksa nyonya. Kalau korang suka laksa, yang ni memang menarik tau. Kuah dia kaya dengan rempah dan rasa lemak. Pedas-pedas sikit lah. Memang lain daripada laksa biasa lah. Ketiga, bobolan nasi dan ayam. Yang ni saya paling curious lah. Nasi dia tu, dia buat bentuk jadi bobola. Makan pula dengan ayam dan kuah. Nampak simple je, tapi orang kata memang antara makanan yang orang carilah bila datang Melaka ni. Nanti nak kena try yang ni. Yang keempat ialah ayam buah keluak. Ni makanan peranakan Melaka yang unik lah. Ayam dimasak dengan buah keluak. Jadi rasa dia memang lain daripada masakan ayam biasa lah. Kalau first time tengok pun mesti tertanya-tanya, buah apa ni kan. Saya sendiri pun memang tak pernah dengar lah buah keluak ni macam mana. Tengok apatah lagi. Yang kelima, rendang lokan. Yang ni lagi rare. Lokan dia masak dengan rempah macam rendang. Saya sendiri pun tak pernah rasa lagi ni, tapi sebab pelik dan unik ni lah yang buat saya rasa lagi teringin nak cuba. Jadi kalau satu hari nanti saya sampai Melaka, saya nak try lah yang ni. Jadi kalau satu hari nanti saya ada rezeki nak pergi Melaka lagi, saya nak try kelima-lima makanan ni. 5 makanan ni memang masuk dalam senarai saya lah. Orang Melaka betul tak 5 senarai ni? Ke ada lagi makanan lain yang rare yang kami orang luar Melaka ni patut try? Jap. Melaka jam lagi tak sekarang? Try komen sikit.